Korang ingat matahari kita dah cukup kuat? Sebenarnya, ada bintang dekat angkasa yang jauh lebih psiko daripada matahari. Pertama, Wolf-Sooty. Bintang ni sangat besar sampai kalau dia duduk dekat tempat matahari, planet bumi mungkin dah lama hilang ditelan. WR140 terkenal sebab bentuk spiral dia yang pelik gila. Saintis pernah risau kalau dia meletup, sinaran gamma dia mungkin boleh sampai ke bumi. Eta Carina ni pula jenis bintang yang tak stabil. Dia pernah meletup separuh dan letupan dia sangat terang sampai boleh nampak dari bumi walaupun jarak dia berjuta-juta kali jauh. Ada juga Magneta, bintang kecil, tapi magnet dia paling kuat dalam alam semesta. Kalau dekat dengan bumi, badan manusia mungkin literally boleh hancur. Dan akhir sekali, Betelgeuse. Bintang ni dijangka akan meletup jadi supernova satu hari nanti. Bila berlaku, dia mungkin jadi antara objek paling terang pernah manusia nampak. Bila tengok balik, matahari kita sebenarnya cuma budak kecil dalam dunia bintang yang gila besar dan ganas ni. Jadi, bintang mana paling psiko bagi korang?